Okey. Kau lah. Aku. Okey, ni pasal tajuk dia. Kita akan cerita sampai dulu. Ya bodoh. Tak kenapa yang tu terbakas kan? Ni bukan cerita hantu ini. Ni waktu am kecil, kan dah macam dulu macam tu lah. Jadi macam am kan tak lepak dengan budak-budak. Kini tak keluar budak-budak lah. Sebenarnya am duduk rumah saja. Duduk rumah. Lepas tu mak am kan suka tanam-tanam pokok, lepas-lepas bunga semua. Lepas tu one day tu macam ternampak ada macam kayu yang digilik dengan pokok kan, nak bagi distrik kan, kan. Nampaklah kayu tu buka. So macam ambil mok kan dia kan macam Rambut macam tu. boleh cabut-cabut tu kan. So lilik kan dia letak, bagi nampak macam macam rambut tu, Macam buat patung sendiri. Macam sendiri. Lepas tu macam kotik tu, pistol peluru manik yang oren tu kan dua kan. Letak kat situ, belon, lilik bagi dia terletak bentuk macam kotik. Macam bontot pula. Sama lah lilik, bukan lilik apa tu, belon ambil lilik. Lepas tu ikat yang letak bagi nampak terletaklah shape kat situ kan. Okay, so tangan dengan kaki seolah-olah macam badan am ni milik dia. Milik ni. So tangan am kaki am ni kan kaki tu sebatang dia sebatang tangan kaki. So am gunakan am ni sebagai tangan kaki dia. So am main-main, am cakap bersorang. So am akan duduk dalam bilik. Macam dia kan gelap dia dalam bilik. Kau ni dah gelap. Kan darjah 2 lah, darjah 2 apa semua sampai form 3 main patung ni. So patung ni balik sekolah, atas tu dia macam zinc tapi ada macam boleh matahari masuk. So terkena lah kat sebuah areas tu kan, area petang tu kan. Okay. Lepas tu atas dia macam zinc. Lepas tu kayu-kayu tu kan, rumah lama kan. Macam tu, kayu-kayu atas ni kan. Okay. Lepas tu bayangkan rumah tu rumah panjang, rumah memanjang ke belakang lah. Chinese style. Ke belakang. Lepas tu setiap kali dia macam nak pergi toilet, rumah awak memang banyak cermin. Ruang tamu, lalu ruang tamu, dapur dan toilet memang bersepah cermin besar. Kenapa? Rumah lama style macam tu. Tak tahu lah, memang family kita orang letak lampu kan, bukan lampu cermin banyak-banyak, tak ada lampu. You ada something. Bayangkan setiap kali macam nak ke dapur, kan rumah kan panjang. So rumah atas tu kau macam dia kalau 2-3 kali kadang-kadang kita terasa macam nampak benda hitam, perhatian kita tu macam normal. Tapi dia akan duduk kat penjuru, faham tak? Dia akan duduk setiap bukan maksudnya banyak-banyak. Setiap kali macam hari ni okey dia duduk penjuru. Dia kalau lompat. Tak ada lompat macam Tukar-tukar. seakan macam duduk kat situ. Lepas tu kadang-kadang next day terasa macam dia duduk. Stop.